Dan kita ada pada Sebidi. Kita ada kat Padang Sebidi. Hari ni malam Minggu, hari Sabtu, malam Ahad. So, yang mana yang datang Padang Sebidi nak cakap apa? Singgah ke mana? Padang Sebidi. Oh, lepas tu kita ada bawa apa? Kita lagi. Ada banyak ke sikit bawa aiskrim? Ada buat banyak. Sedap ke tak sedap? Sedap. So, yang mana belum rasa? Beli. Berapa satu aiskrim? Kalau beli 10 RM10. Kalau beli satu? RM1. RM1. Boleh infak ke? Apa nak infak? Mungkin infak lah. Infak. Boleh je dia infak. Kalau infak nak bagi pada siapa? Ni? Seorang dengan ni. Ha? Seorang. Semua orang dekat area Padang Sebidi? Ya. Jadi jemput? Singgah. Tengok sini. Jemput? Singgah. Singgah ke mana? Pada Sebidi. Lepas tu dengan peti? Berat. 3 beradik. Aiskrim Malaysia? 3 beradik. Mai kata. Mai sini. Di sini. Kita ada kat sini. Kita di sini. Banyak aiskrim ada kata. Banyak siaga. Okey. Bye bye. Hai, hari ni 22 hari bulan 8 2026 hari Sabtu. So malam Minggu lah. So yang mana yang beriadah untuk hari Sabtu malam Minggu dekat Padang Sebidi, kami ada bawa aiskrim Malaysia 3 beradik pergi bergerak. So yang mana ada berdekatan, boleh jemput-jemput lah singgah kita ternampak aiskrim Malaysia 3 beradik. So hari ni ada flavor matcha creamy, lepas tu coklat, okey, cempedak creamy. Lepas tu ada coffee creamy. So banyak yang creamy untuk minggu ni. Yang mana craving, nak rasa nikmatnya sejuk-sejuk waktu-waktu panas ni kan, korang boleh jemput-jemput singgah ke peti bergerak aiskrim Malaysia 3 beradik. So yang mana nak infak pun boleh. Korang boleh direct jumpa Anak Umi dan Anak Umi akan edarkan sekitar Padang Sebidi lah. Tak kira berapa, korang boleh infak juga. So yang mana yang beriadah hari ni, jemput-jemputlah singgah.